Oke guys, Assalamualaikum. Untuk vlog kali ni aku bawakan kat korang aku baru beli barang ni dekat Shopee. Tengok ni, Essay Home 5 door kit wardrobe. So aku nak tunjuk kat korang macam mana cara nak pasang. Ni budak ni punya wardrobe. Dia yang minta benda ni. So let's go. Okay. Untuk vlog kali ini aku bawa secara santai-santai. Aku nak tunjuklah kat korang. Kebiasaannya aku akan men-DIY ni tanpa aku tengok instruction pun. Instruction tu sekadar kertas saja. Aku tengok gitu-gitu aku pasang sendiri. Malas lah. Okay, let's go. Kali kedua. Okay, untuk vlog kali ni aku pakai dekat dada supaya korang boleh nampak satu persatu. Okay. Dekat sini sebab kita orang memang banyak pula cakap. Ni pisau ni korang jangan tekan sangat sebab nanti takut kat dalam tu dia tercalar ke apa ke. So korang tak perlulah nak ke dalam sangat. Ambil daripada surface lah ni, nampak aku buat surface tak kena sangat. tak nampak dah apa-apa. Sabarlah. Okay, semua dah terbuka. Tepi ni pun terbuka. So everything dah terbuka. Kan dah betul. Kalau tadi aku buat benda ni ke dalam garis, habis ni calar balah. Jadi jom kita solve satu persatu. Aku harap korang okey lah dengan keadaan ini. Satu persatu. Pisau letak elok-elok. Okay, inilah selalunya dia akan bagi guide ni. Guide ni dia akan bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 part. So kat sini dia ada tunjuklah assembly instruction. Selalu assemble kan. Ni assembly. Okay. Dah jangan kelang kabut. Okay, relax. Okay, ni dia dekat dalam instruction ni dia ada tunjuk lah mana kompartmen apa semua. Okay, apa yang kita perlu? Ya, memang assembly tools required. Saya tukul dengan Phillips screwdriver. Tapi aku akan pakai cordless screwdriver, cordless. Okay, jom. Okay, apa yang kita dapat? Ini ada paku, ada ini kat bawah. Kebiasaan ini kat untuk tapak bawah. Ini dia punya kabinet punya lock. Ini apa? Ni handle. Ni handle. So kat sini ni dia punya pin. Ini dia punya screw yang disediakan. Screw kecil yang disediakan. Ini dia punya engsel atas dan bawah. Ini dia punya penguat L bracket. Jom kita nak dapatkan dulu yang ini. Ini aku rasa satu kot. Kita kena cari satu-satu. Mana dia punya ni? Ni nombor 2. Dia ada tulis kat sini. Nombor 2. So nombor 2. Nombor 2. Ni nombor 2. Ni nombor 2. So ini nombor 1.
So kita boleh dapat terus satu persatu susunannya. Okay, yang ini kita letak tepi. Ni papan last. Ni papan ada tulis ke? 1, 2, 3 ni. Rasa macam tak ada. Papan ni dia tak ada tulis 1, 2, 3. Untuk ini, yang kecil ni pun dia tak ada tulis. So pandai-pandai lah kita kena carikan. Ini pun sama, tak ada tulis. Pandai-pandai kena cari. Yang ini nombor 7. Nombor 7 yang ni pintu. Nombor 7 ni pintu. Pintu. So aku dah bagi tahu tadi secara asas. Aku akan kena tengok setiap nombor. Macam yang tadi ni tak ada nombor ni. Memang tak ada nombor. Nantilah kita akan tulis satu persatu. Yang lain-lain ni ada. Ni ada nombor 6. Kau akan dapat tulis satu persatu. So sekarang kita dalam peringkat untuk memasang benda ni. Pasang benda ni dekat lubang-lubang ni. Sini ada lubang. Masuk je buat ni. Untuk buat connection. Yang ni ada nombor 10. Nombor 10 ni untuk bawah ni. Korang follow je. Tapi kalau tak ada nombor dekat papan tu, korang kena pandai-pandai fikir secara logik. Kena tengok keadaan macam mana. Macam ni, besar ni. Dia tak ada ni. Tak ada nombor. Nombor tak ada. Yang besar ni. Tak ada nombor. Jadinya kena fikir secara logik. Okay. Satu. This one. Alright. Okay, ni nombor 1. Nombor 1. Berdiri, nombor 1. Lepas tu kita pasang nombor 10. Nombor 10 ni kat bawah. Ni. Pin ni masuk kat bawah ni. Okay. Pin dia masuk. Dah masuk dah. Mantap, masuk. So pin yang ni masuk kat sini pula. Okey. Lepas tu kita angkat yang nombor 2 sana. Jadi nombor 3. Okey, ini nombor 3. Ini nombor 3 tapi okey, hai. Macam tu. Okey. So nombor 3. Oh dia panjang. Nombor 5 ni dia panjang kat bawah. Nombor 5 dia kat bawah. Ni adalah nombor 5. Kasih aku. Ini nombor 5. So korang kena masukkan benda ni juga kat sini. Kat sini. Ini korang memang kena pakai tukul untuk ni. Tapi kalau pakai ni boleh masuk tangan, boleh jalan je lah. So masukkan dekat point-point dia.
Ya, kalau kerja buat berdua ni okey juga sebenarnya. Senang lagi lah. Aku buat seorang-seorang ni. Tadi ada assistant, tapi assistant dah sibuk main game. Begitulah anak-anak. Okey. Kita dah nampak. Dah nampak situasi. Dah nampak dia punya pattern, dah nampak bentuk dia. Ha, penat. Benda aku cakap Sekejap Okey, untuk yang ini memang tak ada tak ada nombor pun, tak ada label nombor pun. Tapi aku boleh trace benda ni nombor 3. Ni. Semua nombor 3. Sebab ada lubang ni. Ha, ada lubang ni. Lubang untuk ni lah, untuk hanger. So, benda yang sama, kau letak join pin ni, letak, tutup. Okey, pasang. Okey, settle. Dah tegak dah macam ni. Lepas tu seterusnya kau akan cari yang nombor 2. Nombor 2 yang tadi. Mana nombor 2 tadi? Yang ini nombor 2 tadi. Nombor 2 ni tadi ada label kan? Ni nombor 2. Yang sama, kau masukkan point ni kat bawah. Masukkan point ni kat bawah. Agak susah sikit lah. Kalau boleh, korang buat, terus korang screw tau. Kalau tak, dia akan lagi-lagi. Nampak tu? Lagi. Jadi aku rasa much better kita screw dulu lah. Contohnya, lagi. Kita screw dulu. Kita screw dulu Aku sediakan peralatan. Peralatan, aku pakai cordless. Mana cordless? Cordless. Masuk lubang ni. Terus tu. So kalau kau pakai skru ni, dia akan lebih kuat lah, lebih kukuh untuk dia hold dia punya body. Dan kita nak pasang yang another pun senang. Okey, kita ke arah yang lain pula. Yang depan. Ni pun ada point-point skru juga ni. Tak, ini dia punya ni. Tutup ini. Aku tunjuk siap-siap. Macam biasalah, ada manual tapi aku tak tengok. Pening serabut nanti. Ni untuk sini.
untuk dia punya apa tu, pintu. Okey, sekejap lagi lah kita pasang dulu apa yang patut. Okey, ni pintu nombor 2 tadi kita pasang kat sini. Yang ini kita boleh cabut dulu sebenarnya, sebab kita nak pasang kiri kanan dulu. Ini kiri kanan kita. Terbalik. Betul lah. Pulang pada korang, kalau korang nak ikut dia punya step, korang ikut. Aku suka buat ikut sekati aku. Tapi janji nampak. Ambil skru yang sama, skru panjang tadi, skru kiri kanan, 4 skru. Di sini. Dan di sini. Settle part ni. So, bagaimana pula dengan part 3? Part 3 tu aku rasa dia kena terbalikkan. Bila kena terbalikkan ni, yang bahagian atas ni kena ada hole dulu, senang untuk dia berpegang kan. Oh, okey. Part 3 ni kita masuk. Kita masuk je dulu. Tu kita masukkan yang kecil-kecil kat tengah ni. Tapi kecil-kecil kat tengah-tengah. Nombor 6. Nombor 6. Betul dah, nombor 6. Yang ni ada, tak ada nombor. Ni tak ada nombor. Pun sama. Okey, sebab apa, nombor ni dia nombor 6. Yang ini macam aku cakap tadi, korang kena fikir secara logik. Ini dia punya pintu. Ni nampak, ni lubang untuk engsel. Dia punya ni pemegang. Ini untuk pintu dia. Kau nampak tak? Okey. Dah settle. Yang ni ada 3 set. 1, 2, 3. Pasang yang ini dulu. Yang ini ada lubang dia. Oh, okey. Kita kena pasang center join dia. Join pin. Aku panggil dia join pin. Wood dowel. Wood dowel. Wood dowel 1, 2. Lepas tu 1 lagi. Wood dowel. Benda yang sama tau. Korang pasang benda ni, lepas tu korang kena screw terus untuk bagi dia kuat, untuk dia hold benda ni. Masuk.
Kau nak tengok yang mana depan? Ni yang depan, yang licin ni. Yang ni kat belakang. So kita masuk dua kaki kanan. Macam ni. Okey, mantap. Okey, mantap. So, benda yang sama buat kat atas. Okey, bawah terbuka balik. Nampak. So, dia kena buat satu step by step. Bawah ni kita kena screw dulu. Screw yang sama. Satu dulu pun tak apa. So, masuk yang kat atas ni pula. Macam aku cakap tadi, pulang pada korang, kalau korang nak ikut step, ikut. Tapi ini aku tunjuk cara memudahkan korang. Korang memang kena ada satu cordless macam ni. Mudah sangat. Tak ada larangan korang lengok. Tak kira lah brand apa, tapi kena ada satu. Kita buat lock, V-lock santai-santai. Relax, slow-slow, supaya korang boleh nampak cara pasang-pasang benda ni. Oh ya, satu dah. Kita nak pasang dia punya pintu. Kena cabut balik satu-satu. Alah. Oh tak. Ada cara ni. Ini pintu tau, pintu dia. Ini macam ni. Okey, terbalik macam ni. Macam ni pintu dia. Okey, ngam. Terus skru tadi semua aku dah pasang. Oh, atas ni belum. Dulu aku pernah buat, dia punya engsel dia pelik tau. Leceh. Tapi sekarang makin lama makin best. Memudahkan kerja. Ini dia punya ni jangan kuat sangat. Nanti kuat dia punya mata dia hancur. Dah susah buat kerja. Jadinya tinggal satu lagi. Okey, penutup atas. Yang ini pun dia tak ada. Label tak ada. Aku tak tahu lah, dia jual tapi tak ada label kan. Mungkin terlepas pandang. Biasalah manusia. So ini memang selalunya banyak tau. Banyak benda-benda ni. Korang kena pasang tak? Ni pasang. Okey, kita pasang sini. Pasang. Ke atas ni satu pasang. Kepada korang yang baru sampai kat aku punya channel ni, Helmi Sako, aku memang dikenali dengan DIY punya kerja, handyman lah senang cerita.
So bolehlah subscribe, share, komen dan share. Terbalik. Tengah dah masuk belum? Oh, atas ni tak masuk lagi. Kau tengok atas tu. Hai. Okay, dah siap ni. Macam biasa korang screw je tepi ni, kiri kanan semua screw. Atas ni pun ada. Aku tak tahulah kenapa dia orang buat letak screw kat atas ni. Nampak lah screw dia kat atas, tapi buat je lah. Screw yang sama, screw yang panjang. Screw yang pendek tu tak silap aku memang untuk engsel. Ini skru panjang. Skru panjang. Berbelang buka aircon, buka kipas. Okay, settle lah. Ada dua lagi. Dua batang ni kau tahu kat mana? Kat bawah ni. Aku kena terbalikkan jap. Barulah buat. Kena terbalikkan. Dan benda ni pasang kat mana air bracket ni? Ni kena tengok mana air bracket ni dia pasang. Air bracket okey, kat bawah, kat tengah-tengah ni. Alright, memang kena terbalikkan. Dan dia punya ni pun nak kena pasang kat bawah. Sekejap aku padam sekejap Okay, aku dah terbalikkan benda ni. Dah tombangkan cordless tadi. Dan korang akan nampak kat sini. Sini memang ada satu lubang skru. Macam aku cakap tadi, skru 2 batang ni yang lebih tadi memang untuk kat bawah ni. Tahu tak benda L ni tadi untuk apa? L ini L ni sebab nak letak kat tengah ni. Kau nampak goyang-goyang ni. So dia akan letak kat tengah-tengah ni. Guna skru yang kecil ni. Pasang siap-siap. Ini depan ni kalau kau pakai cordless dapat yang panjang sikit pun tak apa. Senang buat kerja. Ini macam sempit, ruangan ni sempit. Ini akan ada ni lah, buat leceh lah.
Korang dah pasang penuh ni, dah senang dah. Dah settle. Bawah dah settle. Dah kerah dah. Dah tak ada apa. Jadinya, sekejap. Aku bangunkan balik. Dah settle. Tinggal pasang pintu dan pasang belakang. Panel belakang. Panel belakang. Ni dia. Panel belakang. 1 2 3. 3 dia bagi. Tiga je dia bagi. Tengok balik manual. 3 panel tu nak tahu mana? Betul lah. 1 2 3. Ngam-ngam. So ngam-ngam 3 panel untuk pasang kat belakang. Papan tu pasang kat belah belakang. Ni belah depan tau. So papan tu pasang kat belah belakang pakai paku. That's why dia sediakan paku. Ini paku-paku ni. Paku-paku kecil ni. Tapi itulah, aku tengah mencari tukul. Mana tak aku letak tukul? Apa pun, aku sambung esok balik. Sekarang dah pukul 12. 12.30 aku dah ngantuk. Esok aku sambung, aku bawa tukul. Alright. Tu, nampak tu. Selamat esok cuti sekolah. Berapa tak tidur. Itu pun sama. Tahu semua. Tidur. Alright, aku sambung esok. Sekejap. Lupa nak beritahu. Pasang siap-siap engsel. Engsel ni pasang siap-siap. Kau pasang je siap-siap. Dah ada lubang. Dia sediakan lubang. Ni lubang. Kau masuk je. Nanti skru kecil tu kau akan kena skru daripada sini. Daripada dalam. Papan tu, sekejap. Aku penuhkan sini. Okey. Contoh macam ni. Nampak lah. Bawah. Okay, 1. Satu atas ni. Ini pintu dia. Ini pintu. Kau dah nampak kan? Yang saya atas bawah kan? Ni ada lubang ni. Dia pasang macam ni. Kau sengitkan macam ni. Masuk dalam ni. Ni maknanya dia kurang ketat lagi. Dia ngam-ngam lah. Kau masuk ni. Nampak? Macam ni lah dia punya pintu. Cara pemasangan pintu. Semuanya dah mudah. Korang follow je. Masuk skru. Dah jadi pintu. Macam tu lah. Okay. Dah. Aku sambung esok. Assalamualaikum. Guys. Benda ni. Aku lupa nak beritahu. Tadi pasang siap-siap tau. Pasang siap-siap. Kau nampak aku baru pasang. Dah berjalan benda ni. So, sebelum pasang atas ni, kau pasang ni siap-siap. Alright. Okay, kita sambung. Pasang plywood belah belakang.
Aku dah dapat tukul aku. Jom kita pasang plywood belah belakang. Tombangkanlah. Seelok-eloknya kita tombangkan, baringkan, kita pasang melalui belakang. Lebih senang. Tapi kali ni aku tak adalah letak dekat dada. So aku letak satu tempat. Ada video yang aku akan fast forward sahaja. Alright. Lepas tu dia ada sediakan paku. Ini paku. Dia ada sediakan paku. Ini untuk tapak bawah bilik kat bawah sana. Untuk tapak dia. Ni baik-baik jangan terlepas. Terlepas kena kaki tajam. Okey. Jom kita pasang. Ini kita letak dalam ni untuk aman. Okey. Kalau korang nak selamat, korang kena pakai tape clear ke apa, sellotape lah, sellotape korang tampal kat sini untuk selamatkan benda ni lah. So belanggar-belanggar dia masih melekat. So sebab dia panel by panel kan, so pakai sellotape ataupun masking tape, tampal siap-siap dekat belakang. Okay, jom kita tegakkan balik. Lepas tu kita sambung pasang pintu pula. Kat bawah ni jangan lupa pasang benda ni, setiap penjuru. Sini satu, alright, kita dah pasang. Kita dirikan dan pasang pintu. Setiap pintu. Okay, sebelum pasang pintu, korang kena pasang dia punya handle, dia punya lock, dia punya semua. Sebab apa, kalau kau nak pasang pintu selepas nak pasang aksesori ni selepas pintu dipasang, nanti akan menyusahkan kerja-kerja pemasangan. Jadinya dia dah sediakan lubang semua, tinggal pasang je. Skru pun dah ada, tinggal masuk je. Settle. Satu lagi. Ini lubang engsel atas bawah. Yang ini begini. Ini. Okey, kita dah dekat fasa terakhir untuk pemasangan pintu. Ini dia punya lock. Kau tinggal pasang ni. Ni. Kau tinggal pasang kat atas ni. Okay. Memang dah ada lubang kat atas tu. Kau tinggal pasang ni. Ni macam yang aku cakap tadi. Kalau kau letak ni, tak ada lah macam ni tau. Goyang-goyang ni. So kalau kau letak sellotape, so dia tak ada lah macam ni. Dekat sini tak ada masalah. Sebab memang kompartmen dia. Kau pasang je benda ni. Yang magnet belah depan. Oh, pintu yang mana kita nak pasang dulu? Kita pasang yang besar dulu. Kita pasang yang besar.
Saya besar. Standby kan skru juga. Jadi macam ni lah. Tu. Dapat satu, kita lock dulu skru. Tu pentingnya ada cordless. Dekat pintu ni memang dah ada lubang tau, dia dah letak lubang. Ujung-ujung dia dah ada lubang. Macam ni. Memang dah ada lubang. Lubang dah ada untuk engsel. Ni aku bawa. Okey, dia pasang kat sini ada skru lubang. Jom, cuba untuk tutup. Tu. Selesai satu pintu. Dan begitu juga seterusnya. Korang pasang benda yang sama. Selit pintu tu kat sini. Buat macam ni. Buat macam ni. Masuk dalam. Pintu masuk dalam, masuk dalam. Lepas tu korang skru daripada tepi. 1, 2, 3, 4. 4 ni kau buat benda yang sama dengan pintu yang ini tadi. Selesai. Alright, baik, ngam. Dah siap pasang. Tapi inilah dia. A value for money. Tak dapat sempurna, tapi cantik. Dah. Untuk anak-anak dia pun. Anak-anak dah besar nanti, kita dah kena tukar kabinet baru ke tak? So kita beli je kabinet macam ni. Untuk siapa pun boleh buat. Boleh pasang sendiri. Macam yang aku cakap, this one, engsel. Kalau korang tutup tak boleh rapat, ada tersangkut ke apa, korang boleh adjust satu persatu kat sini. Begitu juga dengan yang ini. Kadang-kadang korang dah pasang-pasang, lepas tu tersangkut, tak boleh tutup. Korang kena adjust. Pandai-pandai korang adjust. Tolak masuk atas ke, tolak bawah sikit, skru balik. Itu pentingnya, cordless. Senang, memudahkan kerja untuk korang. Tapi hati-hati, kalau hancur tepi tu, korang punya pintu dah tak boleh nak pasang. Okay? Selamat mencuba. Siapa-siapa yang baru beli tu, kalau nak try pasang, boleh try. Selamat mencuba. See you next time in next vlog.